Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya. Apa khabar? Dah kita ni di hujung-hujung Ramadan, ada bunyi-bunyi dendangan lagu raya. Saya Cikgu Hairil Azmi bin Ahmad, selaku moderator, edufluencer pada hari ini, iaitu kita akan masuk slot akhir kita, Edu Talk Ramadan 2026. Okey, hari ini saya nak bawa satu lagi tajuk, iaitu psikometri. Okey, sorry, psikometri. Okey, tetamu memang pakar, antara pakar daripada yang pakar, iaitu daripada JPN Perlis kita, iaitu saya jemput Cikgu Muhammad Zulfaqar bin Mazlan. Betul kan saya cakap pakar tadi? Memang orangnya yang pakar dan tidak asing lagi di JPN Perlis. Okey, selamat datang Cikgu. Terima kasih. Cikgu Khairil, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat Cikgu hari ni. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama kita. Sekalian. Okey Cikgu, set induksi Cikgu hari ni. Ya. Kita sebagai Cikgu ni ada set induksi Cikgu. Betul. Cikgu, saya ni nak tanya Cikgu lah sebelum Cikgu menerangkan lebih lanjut ni, sebab Cikgu pakar berkenaan potensi-potensi murid ni. Cikgu cuba keluarkan potensi saya dululah. Okey. Moderator hari ni. Saya ni hari raya nanti saya plan lah nak pakai baju family, semua tema warna kelabu gelap berkilat. Jadi siapakah saya ni sebenarnya Cikgu? Okey. Kelabu, gelap, berkilat. Okey. Jadi 3 elemen yang dipilih oleh Cikgu Khairil dengan keluarga. Dia sebenarnya kalau ikut dalam psikometri, kita memang ada instrumen yang memang mengukur kecenderungan individu itu mengikut warna. Tapi kalau ikut psikometri yang dijawab oleh murid-murid, kita tak guna instrumen warna. Tapi ada satu inventory dia panggil sebagai inventory personality warna. Okey, inventory personality warna, IPW. Cikgu Khairil pernah dengar? IPW? Tak pernah. Okey. Bila kita jawab instrumen tu, ada beberapa item dalam tu, kita akan dapat satu warna yang akan mengaitkan dengan diri kita terhadap kecenderungan kita. Jadi kalau tengok pada spek yang Cikgu Khairil pilih untuk baju raya tahun ni, kelabu, gelap dan juga berkilat. Okey. Antara ciri-ciri yang ada di bawah warna tersebut, kalau kita tengok dari segi aura, Cikgu Khairil merupakan seorang yang tegas. Wow. Sebab gelap. Okey. Bukan Cikgu Khairil gelap Kemudian yang kedua, Cikgu Khairil ada seorang yang berprinsip. Wow. Okey, sebab berkilat. Okey, dan yang ketiga, Cikgu Khairil mempunyai authority. Maksudnya king lah. Okey. Saya tak pastilah kalau kat rumah Cikgu Khairil king ataupun sebaliknya. Okey. Kemudian kalau ikut dari segi jenis cikgu, okey, jenis cikgu mengikut warna itu tadi. Right. Cikgu Khairil ni, jenis Cikgu Khairil ni adalah cikgu yang masuk kelas, murid terus senyap. Wow. Tak perlu kata diam semua, tak perlu. Wow. Just masuk, murid akan senyap. Okey. Dan yang ketiga, dari segi psikometrik, vibe-nya adalah Cikgu Khairil dan memiliki ciri-ciri konvensional dan juga realistik mengikut warna itu. Dan yang terakhir, mesej yang tersembunyi mengikut warna Cikgu Khairil pilih tadi, iaitu saya nampak tenang tapi kerja mesti siap. Wow. Okay. Setuju? Memang pakar lah. Saya rasa 90% tepat lah. 90%. Cuma saya ni nak kata tegas dari segi perwatakan tu mungkin orang tak nampak lah, sebab saya auto senyum. Jadi budak-budak tak faham saya tegas waktu bila lah. Okay. Tapi kalau murid tu senyap masuk kelas tu, yang tu betul lah. Betul. Saya tak tahu kenapa mereka senyap. Okey. Okey. Okey, kita sambung ke topik kita hari ni yang lebih menarik lah. Saya nampak memang
Saya sangat tertarik dan saya harap penonton kita pun kita akan bawa penonton kita lebih mendalam tentang psikometrik ni. Okey. Saya bagi satu situasi cikgu. Macam soalan kebat lah cikgu. Okey. Dalam ujian psikometrik tu ada skor artistik. Anak tu dia dapat skor artistik dia tinggi. Dan skor logik matematik tu rendah. Okay. Dan tiba-tiba dia boleh memberi persepsi kepada pelajar tersebut, murid tersebut ataupun parent tersebut ataupun cikgu, kadang-kadang cikgu tersebut pun dia tengok, alamak, ini satu masalah ni. Okey, jadi adakah ia masalah? Adakah persepsi ini betul? Murid itu jadi bermasalah sebab matematik tu macam dilihat sebagai subjek yang memenuhi masa depan, kejayaan masa depan. Artistik tu dia ada kejayaan juga tapi perlu bantuan-bantuan daripada kejayaan yang lain juga. Jadi saya minta cikgu lah yang pakar menjelaskan perkara ini. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Khairil. Ini antara topik hangat lah berkaitan dengan pentaksiran psikometrik. Jadi untuk pentaksiran psikometrik ni, perkara asas yang kita nak kena tengok dulu adalah berkenaan dengan nama psikometrik itu. Okey, kalau kita nak fahamkan berkenaan dengan psikometrik, kita tengok nama psikometrik. Psikometrik, psiko tu bermaksud psikologi, metrik tu bermaksud pengukuran. Maksudnya pentaksiran psikometrik dia nak mengukur tahap psikologi seseorang individu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara asas yang kita kena tahu dalam pentaksiran psikometrik adalah psikometrik bukan peperiksaan. Saya ulang lagi sekali, psikometrik bukan peperiksaan dan dia ni bukan menjadi satu alat ukur untuk menunjukkan bahawa seorang murid itu pandai ataupun tidak pandai. Okey, itu bukan psikometrik. Okey. Dan berkenaan dengan soalan Cikgu Khairil tadi, bila kita lihat ada seorang murid mendapat skor artistik yang tinggi, kemudian dia dapat lagi skor logik matematik yang rendah, adakah itu menunjukkan bahawa murid ini seorang murid yang tidak pandai ataupun lemah dan sebagainya? Okay, sebenarnya itu menunjukkan kecenderungan otak murid tersebut lebih kepada artistik dan kurang dari segi logik matematik. Bukan kita nak kata dia tak pandai, tapi dia ada kecenderungan lebih kepada artistik dan lemah, kurang dari segi logik matematik. Dan kalau kita lihat dari segi kecenderungan ini, artistik ni sebenarnya dia lebih cenderung kepada proses yang melibatkan kreativiti, okay? Kemudian melibatkan ekspresi, perasaan, melibatkan imajinasi, okay? Dan yang keempat melibatkan dari segi murid yang suka dalam bentuk reka bentuk dan juga idea. Itu murid-murid yang berada dalam ciri-ciri artistik. Manakala untuk yang logik matematik pula, dia akan melibatkan murid-murid yang suka berkenaan dengan pemikiran yang analitik dan suka tentang struktur, berkenaan dengan nombor dan sebagainya. Jadi masalah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni adalah masyarakat kita masih lagi memegang naratif yang lama, iaitu murid yang pandai dapat A matematik. Murid yang pandai dapat A sejarah sebagai contoh. Okay? Psikometrik, kita nak menunjukkan bahawa murid yang tak dapat A matematik bukan murid yang tidak pandai. Kita nak melihat adalah apa kecenderungan yang ada pada murid tersebut. Kemudian kalau kita nak tengok dari segi analogi, contoh, kita kumpulkan semua haiwan yang ada, kita buat satu pertandingan. Mungkin pernah dengar analogi ni Cikgu Khairil. Semua haiwan, contoh kita letak gajah, kita letak ikan, kita letak monyet. Contoh 3 jenis binatang, haiwan ini. Kita buat pertandingan memanjat pokok. Siapa yang menang? Monyet lah. Monyet yang menang. Monyet. Adakah adil untuk ikan dan juga gajah? Itulah analogi untuk psikometrik. Okey? Okey. Jadi lega sikit lah saya dengar sebab saya ni cikgu seni. Tapi dalam masa yang sama, saya juga budak sains tulen. Saya punya obses bukan pada seni tapi matematik tambahan. Jadi saya ni normal lah ya cikgu. Ya. Mungkin sikit saya boleh tambah Cikgu Khairil sebagai pengukuhan kepada soalan 1. Kita sebenarnya dalam psikometrik kita nak melatih ataupun kita nak mendidik ibu bapa di rumah, termasuk murid-murid dan juga guru-guru di sekolah adalah dari segi soalan kita kepada murid tersebut. Contoh kalau soalan ibu bapa pada anak, kita bukan nak tanya adakah kita nak tengok anak ni pandai ke tak. Cuba kita ubah persepsi tersebut kepada soalan anak kita ni kuat di mana.
anak kita ni ada orang kata apa ni, kekuatan di mana. Maksudnya daripada situ kita boleh mengubah fokus kita daripada melihat kekurangan kepada kekuatan. Bukan kita nak lihat pandai tak pandai itu tadi. Itulah psychometric. Ya. Okey. Okey, bila kita dah tahu kita ni cenderung mana pula, yang saya tertarik lagi dalam psikometri punya ujian ni, iaitu inventory minat kerjaya, iaitu IMK. Dah tahu minat, lepas tu kita boleh ramalkan kerjaya. Jadi cikgu, kerja ramalan ni sebenarnya macam kurafat cikgu. Okey. Kita sembang ni bulan Ramadan ni cikgu. Jadi adakah cikgu kaunselor-kaunselor di Malaysia ni mengamalkan amalan kurafat ataupun sebaliknya? Sila cikgu jelaskan. Okey, baik, kita perbetulkan perkara kurafat tersebut. Okey, kita perbetulkan fakta. Okey, yang pertama berkenaan dengan ramalan. Okey, kena ingat psikometrik ini kita kena faham bahawa contoh kalau dalam IMK, inventory minat kerjaya IMK, kita ada dipanggil kod riasat, RISEK ataupun RIASEC. Okey, kita kena faham kod riasat ini dalam IMK ini dia bukanlah merupakan ramalan masa depan. Itu yang kita nak kena lock statement tersebut. Okey, IMK bukan ramalan masa depan dan GBK dekat sekolah bukan menjadi tukang tilik. Okey, jadi apa yang kita nak fahamkan di sini adalah IMK itu tadi, inventory itu berkenaan dengan minat kerjaya, dia merupakan satu peta kecenderungan semasa murid tersebut. Kecenderungan ataupun minat semasa. Bila kita sebut sebagai peta, maksudnya kita dah ada satu dipanggil orang panggil apa, macam hala tuju. Kita dah, kalau istilah bahasa Inggerisnya mapping. Kita dah ada mapping ke arah mana kita nak menuju kepada destinasi kita. Itu dipanggil sebagai peta kecenderungan ataupun minat semasa murid. Kemudian apabila kita lihat IMK ni, dari segi kepentingan IMK dilaksanakan kepada murid tingkatan 1 dan tingkatan 3. Okey, dan fasa murid tingkatan 1, tingkatan 3 ini adalah fasa yang penting kerana pada fasa tersebut murid-murid ini dia sedang mengenali diri dia. Yang mana dia akan timbul 3 soalan. Yang pertama, saya suka apa? Kan, kalau Cikgu Khairi, kalau saya tanya Cikgu Khairi, sekolah rendah dulu cita-cita tadika dulu apa? Saya minat kerjaya kakak saya lah, sebab kakak saya seorang arkitek. Jadi saya sukalah tengok, melihat lukisan. Saya tak pernah lukis lagi waktu tu. Saya melihat lukisan. Okey, sekolah tadika arkitek, sekolah rendah? Cita-cita? Sekolah rendah tu dah berubah sikit. Saya tengok macam doktor tu disanjung lah. Doktor? Okey, dah berubah. Sekolah menengah? Sekolah menengah saya mula confuse. Sebab saya banyak minat kepada engineering. Tapi saya melawan sebab saya kata saya nak jadi doktor. Mak ayah saya pun nak saya jadi doktor. Tapi last sekali bertembunglah dengan minat tersebut. Betul. Kemudian bila masuk universiti pun ada juga perubahan lagi kan? Ya. Berubah-ubah setiap masa. Okey, jadi di sini kita dapat lihat bahawa setiap fasa ataupun perkembangan kehidupan kita akan berubah-ubah sebab dia faktor persekitaran akan mempengaruhi kita. Contoh kalau sekolah rendah, tadika kita tengok kakak kita. So kita nak jadi macam kakak kita. Kita masuk sekolah rendah, ada pameran bomba, buat pameran, tengok abang bomba datang. Minat nak jadi bomba. Masuk sekolah menengah, bila dah masuk aliran dan sebagainya, tengok doktor ataupun kita tengok cikgu mengajar, minat berubah. Itu IMK inilah untuk kita nak mengukur. Dalam IMK ini kita akan mengukur dan mengikut item-item yang diberikan untuk memberikan panduan kepada murid-murid kita tentang kecenderungan ataupun minat dia dalam kerjaya pada masa hadapannya. Okey, wow. Semua itulah saya suka kait dengan kehidupan saya tu, minat macam-macam minat. Akhirnya saya jadi cikgu seni lah. Daripada seorang arkitek, lepas tu lepas tu minat jadi doktor, lepas tu sambung lagi di sekolah menengah nak jadi engineer pula.
dan akhirnya cikgu seni dan Ya. hari ni berada di sinilah. Okey. Okey cikgu, makin menarik. Okey, sekarang ni kita dah tahu. Kita dah tahu mapping kita lah, bukan ramalan nujum. Kita dah tahu map kita sebagai seorang student. Okey, kita ambil daripada POV cikgu pula lah. Okey, macam mana kita ada inventory kecerdasan pelbagai yang dalam psikometrik ni. Okey. So kita dah tahu murid kita macam tu. Okey, macam mana cikgu pula boleh guna ilmu ni untuk handle anak-anak ni lah, ataupun anak kita, cikgu, ibu bapa, macam mana nak guna ilmu yang inilah IKP ni. Okey. Baik, saya percaya setiap sekolah telah diberi pendedahan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, juga melalui pentadbir sekolah, dan perlu tahu dan faham sebenarnya apa konstruk-konstruk yang ada dalam instrumen. Contohnya sebagaimana yang disebut oleh Cikgu Khairi tadi, inventory kecerdasan pelbagai ataupun multiple intelligence. Kita ada 9 kecerdasan pelbagai yang diunjurkan dalam IKP, inventory kecerdasan pelbagai. Okey, jadi sebenarnya IKP ni banyak ataupun boleh membantu cikgu-cikgu kita dalam PDPC, dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, kita nak tengok murid-murid kita ni, contoh murid-murid tersebut dia langsung tak minat membaca. Tetapi apabila murid tersebut mendapat skor, contohnya kinestetik. Kinestetik tu salah satu konstruk yang ada dalam IKP. Kinestetik ni menunjukkan bahawa murid tersebut dia, kalau bahasa Perlis ni, dia cergah, dia aktif, dia tak boleh duduk diam. Bukan buah. Bukan. Okey, buah tu dia kategori lain sikit. Okey. Ataupun bahasa sopannya, dia suka bergerak, dia tak boleh duduk statik. Okay, dan dia suka buat kerja-kerja yang melibatkan orang panggil apa, kerja tangan. Okay, jadi berdasarkan data IKP ini, kalau contoh murid itu tadi, dia suka bergerak, kinestetik, dan pada masa yang sama dia tak suka membaca. Selalunya ini yang selalu berlaku lah. Murid yang suka bergerak, selalunya sinonimnya adalah murid yang kurang suka membaca. Jadi cikgu-cikgu boleh sesuaikan gaya pengajaran melalui pembelajaran dalam kelas menggunakan kaedah-kaedah gaya pembelajaran berdasarkan data kinestetik itu tadi. Sebagai contoh, kalau kita nak ajar murid tersebut matematik ataupun sains, murid kinestetik, maka cikgu-cikgu ni boleh buat aktiviti berdasarkan aktiviti hands-on. Sebab dia suka buat, macam saya sebut tadi, dia suka buat kerja tangan. Dan juga kalau sains, seperti contoh, sepertinya ada eksperimen. Eksperimen memang kita buat secara real ataupun secara fizikal. Dan juga kalau dari segi subjek bahasa, sebagai contoh, murid yang kinestetik dia suka pergerakan, jadi kita boleh syorkan untuk buat aktiviti berbentuk role play, main peranan. Jadi dia, apabila murid-murid ini yang memiliki skor yang tinggi dalam kinestetik tapi lemah dalam membaca, apabila kita guna kaedah ini, maka murid itu akan melibatkan diri secara, mungkin saya percaya 100% kepada guru tersebut dalam PDPC. Ya, menepati apa yang dia nak lah. Ya. Patutlah kadang-kadang kan, tapi bukan saya nak cakap cikgu kat pelik ke apa kan. Kadang-kadang saya dalam kelas tu, saya selalu melabel cikgu-cikgu lah. Ada yang cikgu dia dia bukan negatif lah, tapi untuk kami student yang pada ketika itu dalam kasut student, cikgu SS. Dia cakap sorang-sorang dia kami semua mendengar tapi kami tak faham apa-apa dan kami tak tahu nak buat apa. Jadi SS tu shock sendirilah. Dan tapi alhamdulillah dengan adanya macam ni dah dan cikgu juga dah faham tentang ilmu kecerdasan pelbagai ni. Jadi cikgu dah tak jadi cikgu SS lah. Moga-moga cikgu-cikgu akan berjaya mengaktifkan murid dalam kelas masing-masing. Itu yang dia panggil tadi sedikit respon. Itu disebut sebagai one way communication. Sepatutnya bila dalam PDPC kita kena ada two way communication. Kita mengajar, dan bila kita mengajar tanpa kita meminta respon daripada pelajar, daripada murid, itu dikategorikan sebagai SS tu tadi lah. Ataupun one way communication. Maka bila cikgu ni, kalau kita guna sebetulnya data IKP ni ataupun data psikometri ini, melibatkan sama murid di dalam kelas, insya-Allah
kelas itu akan diwarnai dengan sesi PDPC yang menarik murid dan juga cikgu itu sendiri sebenarnya. Betul, betul. Jadi alhamdulillah. Okey, kita dah kenal diri, kita dah tahu pula POV cikgu-cikgu macam mana nak handle. Okey, sekarang ni kita nak tahu peranan Cikgu Zul, peranan guru bimbingan kaunseling pula. Sebab kadang-kadang ni saya sendirilah tengok cikgu kaunseling ni yang saya nampak di mata saya, sebab kaunseling dia banyak duduk dalam bilik cikgu. Dia ada sesi-sesi dia. Yang tu saya tak nampak. Yang saya nampak cikgu kaunseling, bimbingan kaunseling ni kena banyak relief. Cikgu banyak keluar, nama cikgu kaunseling yang kena jaga. Saya kesian kan kat cikgu kaunseling ni. Dia relief kan. Sebenarnya itulah hari ni saya nak cikgu bagi penerangan pada satu dunia ni yang melihat pada hari ini macam mana peranan cikgu kaunseling ni terutama pada murid tingkatan 4 murid tingkatan 4 yang mereka ni dah mula nak meneroka bidang, nak tambah subjek, elemen dan option kan. Jadi peranan guru kaunseling dan dengan harapan cikgu perjelaskan ini, guru kaunseling bukanlah guru relief. Okey, serah pada yang pakar. Okey, baik, terima kasih Cikgu Khairil sebab mengangkat perkara ini. Sebenarnya perkara ini menjadi satu orang kata boleh dikatakan bualan jugalah dalam kalangan guru-guru kita selaku pendidik anak bangsa ini. Sebenarnya GBK di sekolah dia ada dia panggil SKU, sasaran kerja utama. Ini saya akan respon berhubung kait dengan persoalan inilah. Okey, SKU-nya adalah sasaran kerja utama GBK di sekolah. Dia ada sesi kaunseling individu dan sesi kaunseling kelompok. Kalau ikutkan di sekolah ada jadual waktu GBK-nya, bukan GBK hanya duduk dalam bilik sahaja. Okey, dan dalam perkhidmatan yang diberikan oleh GBK tersebut, contoh sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok, sesi bimbingan individu, bimbingan kelompok, di situlah GBK akan memanfaatkan sesi tersebut untuk membincangkan tentang hasil ataupun skor psikometrik ini bersama murid-murid di sekolah. Okey, dan apabila kita nak lihat dari segi bagaimana GBK ini boleh membantu murid-murid untuk menentukan aliran ke tingkatan 4, ya betul. Untuk psikometrik sebenarnya dia merupakan satu instrumen yang membantu murid-murid tersebut untuk menentukan aliran mereka ketika menjejakkan kaki ke tingkatan 4. Okey, sebagaimana contoh kalau kita lihat kebanyakan murid-murid sekarang ni apabila melangkah keluar daripada sekolah selepas SPM, ramai yang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada ijazah pertama, ijazah sarjana, doktor falsafah dan sebagainya. Mereka tidak mengikut rentak ataupun mereka tidak ada passion. Passion itu maksudnya mereka tidak ada hati dalam aliran tersebut ataupun jurusan tersebut. Dan bila mana berlaku perkara tersebut, murid-murid ini akan mula drop ketika berada di universiti. Kenapa ini berlaku? Kerana tidak ada tracing ataupun pengesanan awal terhadap murid-murid tersebut. Apa sebenarnya aliran yang mereka yang suit ataupun yang kena dengan dia. Okay? Sebagai contoh, saya bagi lagi analogi. Seorang anak yang berminat untuk berlumba secara halal. Okay, secara halal, pelumba profesional. Okay. Tetapi ibu bapa yang minat itu tadi, itu adalah psikometrik dia. Itu adalah dia punya kecenderungan. Dia minat berlumba secara halal lah. Okay. Tetapi ibu bapa menekankan anak ini seperti mana dalam cerita Three Idiot. Cikgu Khairil tengok Three Idiot. Yes. Okay. Ibu bapa yang menetapkan kejayaan anak-anak dia. Seorang suka nak jadi cameraman tapi dia minta jadi engineer. Okay, dalam cerita ini sebagai contoh, mak bapak dia suruh jadi pilot. Bawa kapal terbang. Cikgu Khairil bayangkan anak ini passion dia suka berlumba. Bagaimana kalau anak suka berlumba jadi pilot? Mungkin dia akan berlumba bawa kapal terbang. Okey. Sama juga anak dia suka mekanik, dia suka perbaik motor, dia suka perbaik kereta dan sebagainya. Tetapi ibu bapa ni suka dia menetapkan anak dia untuk menjadi surgeon ataupun pakar bedah. Bayangkan anak ni yang suka kalau perbaik kereta, Cikgu Khairil, perbaik motor, adakah dengan cara yang sopan? Tak ada. Selalu kita dengar bunyi spana kan, tang mesti kasar. Kan? Bayangkan kalau anak tu tadi jadi pakar bedah. Saya rasa bukan selamatkan nyawa.
menambahkan bilangan kematian. Okey, itu analogi yang kita nak bagi kat sini. Jadi dalam IMK itu sendiri, minat kerjaya, dalam kecerdasan pelbagai yang ada pada murid-murid kita ini, insya-Allah akan dapat membantu melalui bimbingan GBK kita untuk menentukan di mana ataupun apa kecenderungan dia untuk pemilihan aliran di tingkatan 4, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Nama pun guru bimbingan dan kaunseling lah. Cuma saya ni tertanya-tanyalah, cikgu, murid dia ada JBK. Kalau saya ada masalah ni, perlu bimbingan macam mana? Saya cikgu pun banyak masalah ni nak cerita ni. Okey cikgu. Kita pergi kepada tadi tingkatan 4, sekarang ke tahun 6 pula. Tahun 6 ni wajib buat IKP juga, inventory, kecerdasan pelbagai, sebelum graduasi sekolah rendah. Betul. Adakah keputusan ini akan mempengaruhi sebab dia sekolah rendah kan? Jadi dia betul-betul ke ujian tu menepati tu ataupun membantu ke? Macam tu lah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Khairil. Untuk soalan ini, keperluan ataupun pelaksanaan psikometrik di peringkat sekolah rendah ke sekolah menengah. Okay, kalau kita tengok dari segi apa yang disebut oleh Cikgu Khairil tadi, tahun 6 memang wajiblah antara murid yang perlu menjawab soalan psikometrik yang mana kita showkan untuk menjawab IKP. Okay, ataupun ICAP, inventory kecerdasan pelbagai, sama macam sekolah menengah, cuma dia punya laras soalan agak berbeza lah, ikut peringkat umur lah. Okay, sama juga untuk soalan yang pertama itu tadi, untuk penentuan instrumen murid sekolah rendah ke sekolah menengah juga sama, yang mana dia bukan nak ukur pandai ataupun tidak murid tersebut. Maksudnya ICAP itu tidak diguna pakai untuk penentuan di mana murid ini akan berada di sekolah mana. Contoh kalau ICAP murid ini tinggi, dari segi mungkin logik matematik ini tinggi, hanya murid yang logik matematik tinggi je layak masuk SBP, tidak. Okey, kita tak pandang itu. Okey, kemudian dari segi keperluan, kenapa kita gunakan psikometrik untuk murid tahun 6 untuk masuk ke sekolah menengah adalah sebagaimana yang kita maklum, sebagai persediaan awal lah. Okay, sebagai persediaan awal murid tersebut, ibu bapa dan juga guru-guru, bagaimana untuk memberi motivasi kepada murid tersebut mengikut kecenderungan ataupun minat yang dia ada, ataupun mungkin kita sebut sebagai trait personality yang ada dalam diri murid tersebut. Jadi itu perkara pertama lah. Yang kedua, IKP ni juga ataupun psikometrik murid tahun 6, dia bukanlah syarat untuk buat pemilihan sekolah. Seperti mana yang saya sebut awal tadi lah, dia tak sama macam kalau dulu kita ada ujian penilaian sekolah rendah, UPSR, untuk menentukan murid masuk ke sekolah menengah, masuk ke SBP dan sebagainya. Okey, itu kalau kita nampak jelas lah, itu ujian. Yang ni bukan ujian. Kemudian yang ketiga, kenapa ia penting adalah kerana murid ini akan lebih kenal diri dia sebelum dia nak bersedia masuk ke sekolah menengah. Okey, jadi sebagai contoh, selalunya kalau cikgu sekolah rendah, dia akan panggil motivator untuk bagi ceramah persediaan ke alam sekolah menengah. Okey, boleh, tak ada masalah. Itu sebagai orang kata input kepada murid tersebut. Tetapi yang lagi tepat, okey, adalah kita menggunakan instrumen psikometrik. Kita nak tengok sejauh mana murid ini bersedia untuk masuk ke alam sekolah menengah berdasarkan kecenderungan ataupun personality dia itu sendiri. Sebab itulah sangat penting untuk IKP ini, terutamanya IKP lah, kecerdasan pelbagai, untuk kita nak letak, nak tengok dia ni dah bersedia tak nak duduk di SBP ataupun sebagainya. Okey, faham. Saya pun memang hadapi itu, masalah tu jugalah bila nak bawa masuk anak saya lah daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Dan jawapan best anak saya ialah, abang nak pergi sekolah mana? Tak tahulah. Jawapan dia tak tahulah. Kalau tengok result tu bagus, tapi nak ke mana? Nak ke sekolah SMKA ke? Nak sekolah kan? Kita ni nak anak kita jadi anak yang soleh, hafiz Quran dan sebagainya. Tapi kita tak tahu anak kita tu apa dan kemampuan je lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey,
Dan soalan seterusnya cikgu macam ni. Ini agak isu juga, isu panas juga. Tengok result ni cikgu, bagus semua kan. Tetapi sekali tengok kehidupan real dia cikgu, macam tak tally dah cikgu. Jadi apa cikgu nak pesan lah. Yang ini sebenarnya melibatkan integriti guru jugalah kot kan. Sebab apa tu, guru yang memberi markah, guru yang meletakkan aras tersebut lah. Penilaian profesional guru tersebut lah. Jadi apa pesanan lah kepada cikgu kepada murid-murid dan kepada guru jugalah saya rasa. Okey. Betul. Cikgu Khairil, sebenarnya untuk pelaksanaan pelaksanaan pentaksiran psikometrik, dia sepatutnya dilaksanakan bersama-sama dengan murid. Kita tak boleh bagi contoh, ambil soalan dekat pejabat saya, jawab dekat library. Sepatutnya pelaksanaannya adalah GBK mesti bersama-sama dengan murid tersebut ketika pelaksanaan pentaksiran psikometrik tersebut. Sebab kadang-kadang ada item tu, atau kalau bahasa lembaga peperiksaan tu, item tu soalan lah. Kadang-kadang ada soalan-soalan yang kurang difahami oleh murid-murid kita. Jadi kita perlu ada di situ untuk bagi kefahaman, penjelasan pada dia. Dan dari segi ketepatan ataupun kita nak tengok keputusan yang betul lah 100% yang kena dengan diri murid tersebut adalah dia punya tip dia, sekali kita baca soalan terus kita jawab. Jangan fikir dua kali. Itu yang pertama. Jawapan yang pertama adalah yang kita. Jawapan yang kedua tu mungkin separuh kita. Kalau jawapan yang ketiga tu mungkin dah pengaruh orang lain. Itu tips untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan psikologi ini. Bukan psikometrik saja, soalan psikologi. Kemudian dari segi kepada murid-murid lah. Kepada murid-murid di luar sana, murid sekolah rendah, murid sekolah menengah yang menjawab psikometrik bersama dengan GBK kat sekolah, kena ingat, yang pertama, kena jawab ikut diri sendiri. Ikut apa yang kita lalui ataupun apa yang ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat pesan cikgu, jangan buat ikut kawan. Kalau kawan tanda yang tu, kita pun tanda yang tu. Sedangkan kita bukan dalam elemen tersebut ataupun ciri-ciri tersebut. Maka kita ni, ibarat kita ni mencerminkan kawan kita lah, bukan mencerminkan diri kita. Dan yang ketiga, kena ingat cikgu Khairil, kepada murid-murid di luar sana, jawab psikometrik ni bukan kerana nak tunjuk ataupun nak buat kita nampak hebat. Kalau benda yang negatif tu kita jawab tak betul sebab nak tunjuk kita hebat. Jangan. Betul. Itu akan melambangkan bahawa skor kita nanti akan tak tepat lah ataupun kurang tepat. Skor lari. Kenapa perkara ni saya sebut anak-anak sekalian? Sebab kerana yang pertama adalah ujian ni dia nak kenal siapa kamu. Dia nak kenal siapa kita. Dia nak tahu apa sebenarnya minat kita, apa sebenarnya bakat yang ada dalam diri kita yang mungkin kita tak pernah tunjuk pada orang lain. Yang ketiga, apa cara kita belajar yang mungkin kita tak pernah kongsi dengan orang lain, kita pendam seorang-seorang. Yang kedua, kalaulah anak-anak dekat luar sana, murid-murid kat luar sana jawab sebab kerana nak gah, kerana nak bangga dan sebagainya, profil sekali lagi yang akan keluar lagi, profil yang tak betul lah. Maksudnya kita ni orang kata SS jugalah. Kamu akan jadi SS juga, shock sendiri. Sebenarnya itu bukan diri kamu yang sebenar. Kemudian yang ketiga, efek dia apabila kamu bagi skor yang tak betul, jawapan yang tak betul, keluar skor yang tak betul, jadi cikgu pun nanti akan bermasalah untuk merancang mapping itu tadi. Untuk buat mapping yang betul untuk anak-anak murid sekalian. Cikgu Khairil? Wah, okey. Saya tertarik dengan tips tu. Jawab kalau fikir sekali je fikir. Sekali. Fikir sekali, Fikir sekali. Fikir sekali. Sebab saya ni selalu banyak fikir. Lala overthinking lah. Okay, so lepas ni saya pun nak amal macam tu lah. Untuk itu soalan, semua soalan boleh fikir sekali ke kena fikir banyak kali juga? Semua soalan. Semua soalan. Okey cikgu. Okey, cerita pasal fikir sekali ni cik, kami ada soalan, slot soalan 3 saat. Cikgu kena fikir sekali je. Tu dia. Yang ini dalam slot rapid fire question. Rapid fire. Okey. Cikgu dah ready ke? Ready. Kan nak bagi otak cikgu relax sikit. Sedia. Okey ya. Sedia.
Kan cikgu dah bau kuih-kuih ke apa sikit. Kuih raya. Okey okey, ready, kita ada 7 soalan. Okey. Okey. Yang pertama, Jawapan panjang, jawapan pendek. dia satu word je. Okey. Satu Baik. word je. Okey. Psikometri, bakat atau minat? Minat. Keputusan, simpan sendiri atau bincang dengan mak ayah? Bincang dengan mak ayah. Biskut raya, tak nenah atau Emma London? Dua-dua boleh. Dia suruh pilih satu ni. Apa? Okey tak apa Okey. juga. Okey, baju raya, cekak musang atau teluk belanga? Cekak musang. Riaset, kod R atau kod S? Sosial, saya banyak cakap. Okey, laju. Okey. Okey, cita-cita, ikut nasihat orang atau data psikometrik? Data psikometrik. Pastinya. Okey, 7. Dan terakhir ni, lagu raya versi klasik atau versi moden? Klasik. Forever. Forever. Evergreen lah. Evergreen. Oh, hebat Yeah. cikgu. Okey cikgu, alhamdulillah penonton-penonton sekalian, kita pun dah sampai di episod dah di penghujung, bukan? Ya, Dah slot terakhir dan penghujung. Saya ni tersyasul. Okey, jadi saya di sini mewakili rakan-rakan influencer KPM. Pertama sekali mengucap terima kasih dululah kepada tetamu kehormat kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Zulfaqar. Betul lah? Ya. Okey, lepas tu saya mewakili rakan-rakan influencer KPM Negeri Perlis ambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua yang sudi bersama-sama kita sepanjang Ramadan ini. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kosong-kosong lah. Kosong-kosong. Bye-bye. Terima kasih semua.